Korang pernah tengok warna Venta Black tak? Warna hitam yang sangat pekat sampaikan korang tak nampak bayang. Rupa-rupanya, warna tu wujud kat burung ni. Kenalkan Vogelkop Super Bird of Paradise, Lophorina nieda dari hutan Papua. Burung ni adalah master ilusi optik alam semula jadi. Pada hari biasa, rupa dia macam burung hitam biasa dengan dada warna biru. Tapi bila tiba musim mengawan, burung jantan ni akan bertukar jadi mutan alien. Untuk pikap betina, dia akan kembangkan bulu kat belakang tengkuk dia ke depan sampaikan seluruh badan dia tertutup. Bulu dia ni sangat istimewa sebab struktur mikroskopik dia menyerap 99.95% cahaya. Bila dia kembangkan bulu tu, dia nampak macam satu lohong hitam, black hole, yang tak ada bentuk fizikal. Lepas tu, dia akan tayangkan bulu dada biru dia yang berbentuk garisan senyum berserta 2 titik biru neon yang nampak macam sepasang mata bercahaya. Dengan rupa alien muka senyum berbentuk bulan sabit ni, dia akan menari meluncur dengan sangat smooth ke kiri dan ke kanan mengelilingi burung betina. Rupa sebiji macam bayang-bayang yang hidup. Korang seram ke terpegun tengok burung ni menari? Jangan lupa like, komen dan share.